Plus, kita kena faham dia punya karakter pula. This person founder ni. Sebab, you tak boleh kata, cakap, dia buat template, I buat sama. Tak. You punya karakter tak sama. Mungkin you suka B2B, business to business. Mungkin you suka business to consumer. You sebut karakter ni apa? Individual ke atau produk itu sendiri? Individual. Setiap manusia, Cik Jo, kenapa you duduk dekat sini, being the person yang run this editorship, journalism kan? I tak boleh buat kerja you. You ada kekuatan kerja you, pengalaman you. And it's actually a business. Dia sebut pasal business. Kalau tahu macam mana nak elevate it as a business. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat hari jadi untuk saya. Macam tu pun boleh kan? Terima kasih kepada Richworks dan juga kepada semua yang mengucapkan selamat hari jadi ulang tahun daripada beberapa hari ni. Ni adalah ulang tahun saya yang ke-19. Saya selalu cakap, orang tanya umur saya berapa? 19. 19 tu doa lah, doa macam 19. Tapi sebenarnya kali ke-51. Kan, dan benda yang saya paling hargai adalah, of course, Allah bagi saya, masih lagi bagi saya nyawa, nafas. Kan saya share pagi tadi, ada few dekat social media, saya cakap, saya lagi hargai nyawa saya selepas pandemik COVID lah. Bila saya kena COVID, hampir meninggal. Lepas tu saya sangat-sangat hargai apa yang saya buat, apa yang saya boleh buat dalam memberi manfaat pada orang lah. Jadi hari ni, Alhamdulillah, sempena ulang tahun hari lahir saya. Tiap tahun saya akan hargai hari ni. Bukanlah tak hargai hari lain, paling hargai. Sebab dia akan buat saya bercakap dengan mak saya, terima kasih. Cakap dengan wife saya, anak-anak saya, terima kasih for all the support. Dan staff saya, Richworks, and the whole team, and even my Titan, my TCP, and anybody yang impacted my life throughout this journey lah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak. Saya doakan anda semua diberkati Allah SWT. So, pagi ni saya bersyukur juga sebab saya ada special person yang bersama dengan kita. Richworks actually bercakap dan diberi peluang untuk mendapatkan Tuan Jo hari ni, Tuan Jo daripada Dagang News kan? Yang mana dia adalah sangat prominent lah, I would say. Kalau di consider sebagai jurnalis, kalau anda panggil sebagai jurnalis, saya tak tahu macam itu terma yang sesuai, Tuan Jo. Jurassic. Wow. Okay. So I think my blessing pagi ni adalah kita akan ada sedikit conversation tentang anything, tentang any question yang mungkin Tuan Jo ada, representing the question, the voice, to commiserate ataupun untuk meraihkan hari jadi saya ni sangat satu cara yang sangat interesting. I love to have conversation tentang anything. Tunjuk, pasti you lah. Mula-mula selamat hari lahir yang ke-19. 19 kali ke-51. 14 November. Yep, 14 November. Harapan atau impian sebenarnya hari jadi. I mulakan dengan saya 14 November lahir ni di Kelantan, Kota Baru. Mak saya orang Melaka. Lepas tu kadang banyak bunyi Melaka. Ayah saya orang Selangor, Jeram. Tapi lahir tu Kelantan, 03. Expatriate. Ayah saya kerja kerajaan kan. Masa dia jaga banjir, Jabatan Parit. Jadi tengah-tengah Jabatan Parit banjir tu terlahir. Musim banjir besar. Mak saya cakap masa kat hospital tu memang air keliling. Dekat hospital tu, dekat sekeliling katil. Itu macam masa banjir besar kat Kelantan many years ago, saya macam boleh reflect lah. Walaupun sesuatu kecil kan, macam tersentuh lah. Jadi, apa harapan saya? Harapan saya, Cik Jo, saya rasa Allah bagi saya banyak sangat rezeki, nikmat,
perjalanan hidup tu banyak. Yang buat saya, ada momen-momen dulu yang buat saya rasa, I want to serve people. Itu I think my core. I want to serve people. In apa yang saya boleh buat. Apa pengalaman saya. Yang mungkin saya nampak, I can help people untuk keluar, bangkit daripada keadaan yang susah perniagaan dia dan cari jalan. Atau dia dah sampai satu point dia berjaya, dia jatuh, macam mana nak bangkit balik. Sebab journey tu saya dah lalu, masih lalu. Dan I think the guidance yang saya provide pada my Titan client lah, I would say, anak didik saya, over the years ni juga memberi saya banyak pengalaman ataupun kefahaman susahnya nak bina bisnes dan apa cara nak bina tu, insyaAllah. Secara nombor Ya. Dato', berapa orang members ni yang you how do you sebut diorang? Members atau ahli pelajar atau pelanggan? Mentorship kita lah. Mentorship. Ada mentorship. So berapa ramai yang ada dalam you punya sekarang ni? My you close jaga? mentorship, business mentorship circle ada 460 businesses Right. yang saya coach secara dekat. Bila saya kata dekat tu, dia adalah berada di dalam satu platform, satu group, every day. Ada yang every day ni saya memang tiap-tiap pagi bercakap dengan dia 1-2 jam, jawab soalan. Ada yang setiap minggu 1-2 jam. Ada yang sesi-sesi yang kita jumpa ni one to one. Ada timing dia. Ada yang monthly, ada yang few months once. Ini kena booking you all? Kita memang ada schedule. Okay. Yang memang ada yang memang wajib mesti go through tu dengan saya. Okay. Mesti. Sebab kalau bisnes ni tak ada proses macam tu, kita kan satu keputusan salah je kita dah boleh collapse. I've seen a lot. Satu keputusan salah, beli stok, tak fokus, tak planning, stok tak ada, kita akan rugilah, kita miss opportunity. Ataupun salah beli stok, ada banyak case juga, salah beli stok banyak berlambat, tak boleh jual. You know, so all this decision making, bagi saya, I need to work with them untuk bantu mereka tengok, is this something yang betul, tepat. That I would say I've saved many businesses untuk buat keputusan yang salah lah. You punya pemantauan terhadap mentorship ni, termasuk dengan account mereka sekali? We do have accounting services company yang memang manage account. So you akan tengok mana yang deficit apa semua. Day to day, week to week, performance. Kalau dia perlu banking facilities, kita bantu dia untuk connect dengan the right banker, the right banks. Kalau mereka perlukan investor or cash flow, saya ada factoring leasing company. Kita provide financing juga pada dia kalau dia perlukan short term cash flow. I assume you ada satu team kan yang Kita ada the whole ecosystem dalam bentuk SME. I call it SME 360. You come to us, kita consult. If you need marketing branding, kita ada consultant yang memang execute for you. That's why kita work with company macam Astro Partners, you know. Mereka juga bantu kita untuk execute for them. Kita untuk ada digital matlamat yang sama. Macam sama, digital marketing sama. Kita ada company yang handle for them. Sebab kalau tak, untuk nak tunggu dia build the team, find the people, proses nanti lambat. Kita cuba nak cepatkan proses tu. Kita ada accounting company, kita ada legal, associate atau partner yang work with them kalau mereka perlukan advice. Kita ada factoring, leasing, license bawah bank negara. Kita ada Wirago, e-fulfillment. Siapa yang guna TikTok ni akan faham. You nak kena packing barang tu cepat. Bila company tu makin besar, satu hari dah 5,000, 3,000 packaging, you tak boleh buat dah, nanti violation. So kita ada company yang uruskan benda tu. Semua ni adalah the whole ecosystem of Richworks yang kita build over 17 years. I'm sure dalam beberapa tahun dah buat ni Dato', you ada success story of mentorship you. Yep. Dan ada juga yang tak sukses. Failure tu. Yep. Pasti ada. How do you handle mereka yang gagal ni? Mereka akan jadi bitter towards you? Yes, ada yang macam tu, ada yang bitter. Tetapi I think saya punya konsep macam ni lah Cik Jo. I wish, doa saya setiap hari lah, I wish semua orang boleh jumpa dan dapat kejayaan. As a teacher, my heart adalah always nak tengok orang berjaya. Tak ada siapa, bagi I lah at least, I takkan nak tengok anak murid I gagal. Gila. Kegagalan mereka akan buat saya rasa saya yang gagal. Tetapi, kalau dia dalam kelas lah umpama, kalau anak Cik Jo kan, kalau Cik Jo hantar pergi sekolah, kalau anak tu masuk kelas, dia jatuh ke dia bangun ke ada cikgu pantau, kita punya kerisauan tu tak sama. Dengan kalau anak kita tak masuk kelas.
Kan? Kalau kita dapat tahu, aku hantar kau pergi belajar, kau tak pergi belajar, kau tak masuk kelas. Ataupun kau tak nak follow apa yang cikgu advise kan. Itu benda yang saya tak boleh nak kawal kalau ada. Maksudnya, kita boleh bagi advice, saya tak boleh paksa kalau orang tu tak nak follow advice. Saya ada satu case study, ni real case. Dia buat 100 juta lebih. Many years ago. It's real. So, then she decided, she and ni pasangan decided untuk, okay, I think ada boleh buat sendiri. You know, sebelum dia kata nak buat sendiri tu, I cakap dengan dia, ada benda yang saya advise dia tak suka. Dia nak buat di business baru, venture baru, produk baru. I cakap, hati-hati. Sebab bila maknanya dia ada penasihat lain. I tak tahu. I tak tahu dia penasihat lain. Tapi, untuk dia capai 1 juta tu, Alhamdulillah, from nothing tu adalah saya memang guide dia for many years. Dia started 2016, daripada rumah, I advise dia pergi set up kilang, set up office, sampai 1 juta lebih, Cik Jo. Okay. Sampai 1 juta lebih tu, ni ada satu disease pula bila orang tu dah start jadi. Disease orang berjaya ni ada disease dia. Dia rasa dia ada magical hand dah. Pegang ni jadi. Alhamdulillah, sebab pegang tu jadi, one of it adalah because of support yang kita provide lah kat belakang kan. Intelligent tu, insight tu. Tapi pada waktu tu lah, dia tak perasan yang decision dia tu adalah banyak based on kita punya consulting of advice All this while. Mungkin dia perasan, mungkin dia tak perasan. Tapi pada waktu tu, bila dia nak launch benda-benda yang saya kata, ni dah karut ni. This is like out of you punya focus. Okay. Yang fokus tak apa. Saya tengok tak profitable, margin kecil. Dia tak ada operation to support. Masa tu saya betul-betul cakap, don't do this. Don't do this. Tapi dia tak suka dan dia decided, I tak nak continue mentorship lah. So you keep on dissuade dia kan. I tak setuju lah. I cakap, sebab I tak boleh agree of something yang kalau I selalu fikir macam ni, Cik Jo. If this is my business, with all my experience, I was a country head for Malaysia running project. You know, for big brand. Standard Chartered HSBC punya client kan, dia sekarang client, TM. Masa TM Streamix started kat Malaysia. You know, we were the outsource company yang handle the project on ground. So, I was the country head handling that kind of project. So, I do have understanding yang bagus dalam market, potential, positioning, semua benda tu. So, bila I cakap, this is not going to help you in your business. Bila dia tak setuju tu, dia decided tak nak continue. So, saya sedih lah. Sebab saya sedih kenapa? Sebab saya tahu kalau dia buat ni akan ada challenge kepada dia. Betul je, Jo. Daripada 1 juta tu, dia drop pergi sampai 30 juta. In that second year. Lepas tu, after that 1 year, dia come back. Dan Alhamdulillah, now, nak bina balik dah satu hal lah. Bila dah jatuh tu, scratch kan. Nak bina balik tu satu proses. Tapi Alhamdulillah, at least now dia learning from that, dan now dia tengah rebuild. Saya nampak chances dia rebuild ni akan boleh. Tapi katalah dia tak masuk mentorship tu balik. My hand is tied. I ada limit lah. Kita buat support sebenarnya. Kita ada support team untuk bantu people yang pernah di-guided tapi tidak berada dalam kita punya circle untuk that project, untuk support them. Ada yang tak nak di-support, ada yang kata macam tak nak, you know, ada yang memang kita revive sampai dia boleh beat balik dia punya numbers, you know. Tapi kita tak boleh nak do more sebab dia macam datang kelas macam tengok-tengok macam tu je. Kalau dia dalam kelas lain cerita kan. So we try to support lah as much as possible. Cuma saya juga faham priority kita adalah mereka yang ada dalam kelas lah yang kita boleh support. Jadi to answer your question, ada yang naik, banyak yang jatuh dan banyak yang jatuh tak boleh nak naik. Tapi ada yang jatuh dan tengah naik balik. Contohnya Najib Asadok. Kalau Cik Jo pernah dengar nama ni. Dulu adalah trainer successful, momentum internet. Ada papan iklan dia. Syahlam banyak kontroversi tentang dia kata orang kata dia bankrupt. Dia tak bankrupt. Tapi dia lalui 2 tahun fasa jatuh. Kena jual kereta. Saving dia gone. Wow. LHDN blacklisted, tak boleh keluar negara. Macam tu Cik Jo. Tapi Cik Jo, dia dalam kelas. Maksudnya dalam kelas dia. Maksudnya dalam mentorship. Ada orang cakap, kenapa saya tak buat apa? No, kita bukan tak buat apa. Untuk bila tengah menjunam, kita nak revive balik ni, dia perlukan proses. So awal tahun ni, bulan Februari, we come to a point yang, okay, let's lupakan semua bisnes yang you pernah buat, let's create new business. Tapi produk dia adalah berbeza. Keluar produk. Produk ni adalah Be Focus Pro untuk bantu tentang minda, tidur and whatnot. Tapi produk tu mesti bagus, quality saya cakap. Kalau tak, jangan buat. You know, bertanggungjawab lah dengan apa yang kita buat. Alhamdulillah Cik Jo, dalam masa beberapa bulan ni, 10 bulan 2 sampai sekarang, dia dah capai balik 1 juta sebulan. InsyaAllah. Dah 2 bulan dah, dah 3 bulan dah. Jadi itu contoh yang jatuh,
collapse, tukar business, rebuild. Datuk, ni I don't know, ada perception ataupun konsep tanggapan bila seseorang peniaga tu join your team ni, dia ingat you Mentorship lah. ahli magician yang if I were to join you, I have a small business, I don't know what to do, so dengan Saya panggil ubat kuat lah. 1 Saya tahun panggil ubat kuat. nak jadi jutawan, I join you. Adakah itu konsep yang you layan kepada mereka, atau you bila dah join kelas you kata no, it's not true? Okay. Secara asasnya, proses dan framework kita, nanti you'll be along the journey, kalau you dapat peluang tengok macam mana I coach orang. I ada case orang yang doktor yang run klinik biasa, GP. I would be able to identify apa strength dia dan keluarkan fokus dia. Dan katalah klinik tu buat, katalah setahun 800,000 juta setahun. Kita extract keluar fokus market yang dia patut fokus, dan business ni sekarang dah buat 10 juta. Klinik tu masih lagi kat situ. Maksudnya, I have the structure and the process. Tapi katalah saya advise dia, okay, doktor, you buat benda ni, buat benda ni, benda ni. Dia tak buat. Dia tak follow. Saya susah nak buat. Sebab saya tak boleh paksa dia untuk buat tindakan tu. So bukan magic je lah, you kena ikut. You Kena ikut that process. ni. But kita memang ada the structure to really identify all the step untuk you, how do you build this, do this, sampai ni. Memang clear. Tapi dia macam ni, saya bagi you, okay, ni jalan dia, Cik Jo, you ikut langkah ni, pijak tempat ni, you akan boleh sampai ujung. And you tak nak pijaknya, tak nak lah, kena pakai cara lain, I nak pijak cara I. So itu I tak boleh nak kawal, Cik Jo. So tak ada magic lah? Tak ada magic. You macam nak kuruskan badan, kalau Cik Jo perasan dulu berat saya 145 kilo, 140 kilo. Dia tak boleh macam overnight, you kata, besok pagi aku boleh sedut semua ni, dan besok pagi kalau boleh saya lama buat, tak boleh. Tak. Dia perlukan jaga makan, gym, angkat besi, exercise. Consistent kan? Persistent, labs, lari fokus. Hari ni last day makan lagi. It's so long proses tu. You sebut awal tadi tu, you ada 460. Yang mentorship guide. How do you divide you punya attention to each of them? Banyak tu. Okay. Sebab Richworks ni adalah satu organisasi yang run by system. Either by digital system, people, platform, process. So we learn this over the years. Setiap manusia ni kita kena ada performance tracking system. Okay. Reporting structure. Macam mana company run banyak company, kita adalah run macam diorang ni adalah our companies. Okay. And then mereka ni akan ada dia punya client accounts yang akan do the monitoring. Satu client account akan manage maximum 20 company. Okay. Max. Biasanya 10-15 company. Bukan dia buat apa, bukan dia pergi masuk office tu, tak. Tapi monitoring tu maksudnya apa support you perlukan. Itu first level. From that first level support, dekat belakang ni kita ada banyak support lagi ikut case. Katalah case dia, ada masalah HR recruitment lah. I tak tahu macam mana nak hire the right people. Right. Form, dia akan beritahu dengan unit yang bahagian HR punya team, support team ni, consult dia, this founder, bantu dia, create the system ke, macam mana, apa yang dia perlukan. Okay. Kalau dia perlukan, I punya accounting lah, ada LHDN punya isu lah, macam mana I nak improvise ni, atau nak dapat bank punya loan tak dapat. Kita ada unit yang bahagian accounting finance, yang akan susun duduk dengan dia dan tengok kat mana yang tak ada. Recording, tracking tak berlaku. Auditor tak selesai. So kita akan support. Sebab dia tak tahu. You tahu tak, Cik Jo? Orang yang buat bisnes ni, majority SME ni, background dia macam satu orang ni, Siti Hajar. Dia jual curry puff. Hari ni 16,000 biji. Background dia apa? Dia background bank, officer bank. Maksudnya yang dia faham adalah urusan transaction bank. Tiba-tiba dia buat bisnes curry puff, runcit. Buat curry puff satu bab. Business curry puff ni lain. Managing the business lain. Expanding the business lain. Dia tak tahu. Dia tak tahu apa yang dia patut ada, apa yang dia tak patut ada. So our job is to help them to plug into our system, biar kita support, to grow you, sambil you boleh fokus marketing and sales. Itu pun kadang-kadang dia tak tahu apa nak buat. My
question tadi tu, bukan apa. Bila zoom in pada you, I thought that katakanlah 460 tu memang berebutlah angkat tangan. I want to speak to Dr. Azizah. Kita ada proses. They don't have to go to me everything. Cik Jo, tak. Tak setiap masa pun. Tak apa perlu. semua. You Sebab have team leaders. You kena faham, 17 tahun, kalau overall numbers ni beribu SME, kita dah tahu dah apa model, apa set of question, kat mana gap. Okay. Dan itu, sorry, bukan nak cakap apa, tak payah level I. Level kita punya coach ni, consultant ni, dah boleh handle. Most of it. Dia dah boleh jawab. Dia dah boleh beritahu, okay, this is what you do, this is what you do. Biasanya, keputusan yang paling susah apa? Bila, adakah dia patut tukar bisnes? Adakah dia patut tukar bisnes model? Nak sahkan, betul ke dia nak spend amount yang besar ni untuk branding marketing? You know, Cik Ella Furniture belanja 5 juta, 6 juta setahun untuk that 20 lebih juta setahun. Okay. Itu macam bagi orang macam, gila tu belanja macam tu banyak. Tapi kita ada kiraan dia. Margin dia tepat tak? Pricing dia tepat tak? You sebut nama brand tu, your... Itu my title. Okay. Memang dia title kita. Dia bermula daripada rumah. Asalnya sekarang dah ada kilang kat Sungai Buloh. Okay. 3 biji kilang. InsyaAllah. Tak adalah kes yang menyebabkan you tak tidur malam ke apa kan? I tak, masalah tidur I tak ada. I tidur memang, I nak tidur, I tidur. Tidur dengan nyenyak. Tapi tidur I tak macam orang biasa lah. Macam kadang setengah orang cakap, dia tidur berapa jam? I tidur 4 jam. Maksimum 6 jam. You tidur 4 jam? 4 jam. Maksimum 6. Pukul 5, paling lambat lah I punya alarm clock ni akan bangun. Walaupun I set alarm ke dia akan bangun juga. Pukul 5. Rasanya bila umur 19 ni 4 jam cukup kan? Sebab cukup 4 jam 6 jam. I ada tracker. Ni just to share lah. I ada tracker. I pun risau juga. Betul ke I tidur 4 jam 6 jam ni cukup kan? I think health is one of the concern lah bila dah masuk 5 series punya ni kan. Aging and all those things. So saya sangat bother lah tentang health and tidur. Tidur yang banyak tu memang penting lah. I don't deny it. You perlu tidur mungkin 6 jam, 8 jam. Semua orang doktor akan cakap, health advisor akan cakap tidur yang banyak dan bagus tu mungkin perlu. Cuma I tak mampu nak tidur banyak, Joe. I tak mampu. Tidak mampu? I tak mampu. I wish I could but I can't. Dia bukan soal sakit belakang kalau tidur. No. I tak mampu. I have so many commitment in helping people yang I bertanggungjawab kepada mereka. Dan you ada sesi seawal selepas subuh? Pukul 6.30 pagi, kita akan ada bacaan Ratibul Atas, ada we read, sampai pukul 7, 7.10. Ada ustaz yang akan guide, tapi kita akan semua baca tiap pagi. Tiap pagi. It's your own community lah kan? Yep. It's in our group. Kemudian pukul 7 suku, biasanya kita akan ada sesi soal jawab dalam voice chat, Telegram. Kita akan ada sesi soal jawab. Dia boleh tanya soalan, dia boleh sharing. I will talking to them sampai... You will say sesi tu sangat rancak lah. Bertalu-talu. Every morning, Isnin hingga Jumaat mesti. We have been doing this for these 2 years dah. Dulu tak macam tu, seminggu sekali. Sekarang every morning. Dia membantu mereka untuk stay focus. Dan kalau ada soalan pada hari tu, ada situasi yang dia tak tahu nak jawab, nak tanya, tak tahu nak solve, you ada direct access to me dan tanya. Yeah. Just like that. Kadang-kadang orang cakap, oh alah, you jumpa dia berapa bulan sekali. Tak, every morning you can ask me. Okay. Yeah. Okay, for 2026, Richworks ada program khas Okay, untuk... let's talk about challenge 2026 lah, Cik Jo. Okay. Tahun ni kita tengok kan, mungkin orang perasan atau tidak, SME kan, banyak SME yang dulu naik, gerah jatuh. Kita jangan cerita yang baru nak naik ni, yang baru naik, yang susah nak naik, yang competition banyak ni. Kita cerita yang naik and flop. Banyak sangat yang saya perhati di luar. Ada juga yang naik, bukan tak ada. Tapi cabaran tu makin tinggi. So saya melihat 2026, Cik Jo, it's going to be tougher for SME. It's going to be tougher. Satu, kalau yang baru nak start, seronok lah you boleh guna TikTok, start macam tu. Boleh. Tetapi, adakah you boleh sustain dan naik? Untuk yang dah naik, bisnes tu dah running, boleh tak you sustain dan grow? Untuk yang dah start ke atas, boleh tak you make sure you tak flop, tak menyunam? Jadi, and I've been guiding, tahun ni ada lebih kurang, sekejap saya kira. Bukan lebih kurang. Exactly 50 company yang buat more than 6 million lah. Okay. 6 million, which is lagi 2 bulan ni kita expect dia akan touch 10 million and above sales. Okay. Company kita yang paling tinggi yang kita guide, mentorship, 800 juta sales dia.
Second highest 400 juta. Third one lebih kurang 150 juta, 160 juta. Bawah dia sikit 90 juta. Bawah dia sikit adalah 70 juta. Ini yang satu. Yang bawah ni yang buat 50 juta ke 50 juta dan 50 ni ada lebih kurang 90 macam tu lah. Macam kita expect akan ada 90 lah. Pasal kita tengok dia punya performance ni akan ada 90. Yang lain-lain ni adalah mungkin 5, 7, 8. Sebab kita punya lowest minimum tu mesti 1. Okay. Kalau unless you kategori yang belum 1. Dia ada macam Startup. yang kita tengah growing lah. Grooming. Ada. Itu ramai. Itu ratus lah. Ratus. Jadi, bila berdealing dengan mereka, tengok data, tengok mereka punya challenge kan, buat saya tahu apa challenge yang ada sekarang dan macam mana nak handle. Contoh, mereka ramai yang tak faham tentang target market, ramai yang tak faham tentang mungkin nak kena tukar product positioning, mungkin nak kena tukar tentang dia punya strategi in terms of platform mana dia pakai. Adalah banyak aspek. Yang kami nampak 2026 is going to tougher, especially perlawanan harga. You're talking about produk-produk kecilnya. I don't know. Sambal ke? Sambal? Are you talking about that? Banyak. Sambal ada, curry pop ada. Tu macam analogi dekat simpang tu burger bagus. Jom kita buat seberang jalan dia. Betul? Semudah tu lah. That's what happen. Semudah tu lah. Tiru. Now I ask you. Adakah tempe produk innovation baru dalam dunia? I tahu ada orang kata memutihkan kulit dia. How much biggest sales yang you boleh fikir tentang tempe ni? Kalau as a SME? Tak tahu kan? Okay, I tell you. What if I said, one of the student, tempe, dia boleh buat 6 juta ke 7 juta sales, 6.5. Ini tempe raw lah Tempe. Yang bukan diproses ke menjadi benda lain. Tempe. Dia ada produk baru nak keluar, yang dah proses ni. Okay. Baru nak jadi macam tempe chips. Yang ni adalah macam just tempe. 6 juta lebih. Kecil je. Tapi dia sekarang dah tengah distribute kat 1,000 lebih market. Right. Dia started daripada sebulan boleh buat 10,000, 20,000 je. Which is tahun hanyalah 100, 100,000. So macam packaging kan dengan Not placement. only just that lah. Okay. You kata you boleh keluar tempe je Jo. I mungkin boleh keluar tempe juga. Okay. You kata you boleh packaging cantik. I tiru packaging you buat cantik. You kata you boleh jual harga ni. I jual lagi murah daripada you. Pakai soya tak tahu macam mana, campur air tak tahu. Boom. Maksudnya, how do you win? Kalau you tak ada the right exact method atau strategi. That's what we do. Okay. Plus, kita kena faham dia punya karakter pula. This person founder ni. Sebab you tak boleh kata, cakap, dia buat tempe, I buat sama. Tak. You punya karakter tak sama. Mungkin you suka B2B, business to business. Mungkin you suka business to consumer. You sebut karakter ni apa? Individual ke atau produk? Produk tu sendiri? Individual. Okay. Setiap manusia, Cik Jo, kenapa you duduk dekat sini being the person yang run this editorship, journalism kan? I tak boleh buat kerja you. You ada kekuatan kerja you, pengalaman you. And it's actually a business. Dia sebut pasal business. Kalau tahu macam mana nak alleviate it as a business. Itu skill tu yang you should any SME should try to understand. Macam mana jadikan satu produk ni? You kena study lah betul-betul. I kena study. We kena study. The person. The whole Richworks akan ada research team study. You akan jumpa orang yang masuk bisnes sebab tak kerti buat benda lain dah. Ada juga yang tu. Ada. Not much of motivation. Betul. Tapi rasa motivation yang paling bagus adalah survival kan. Survival. And then ada yang akan cakap dia tak nampak harapan, dia tak tahu macam mana nak pergi sebab dia tak tahu. But then when we actually tak nak kerja dengan orang lain, tak nak. Tetap nak kerja sendiri walaupun tak untung. Profit tak ada. Tapi itulah masalahnya. Masalahnya adalah kadang-kadang dia orang ni, Cik Jo. I tak tahu lah nak kata dia complacent ke apa. Tapi dia tak yakin lah dengan diri dia. Yang dia boleh tu, dia tak yakin sebab dia tak nampak. Jadi itu yang kita cuba macam, kalau kita cerita Piramli, cerita ni, Hujan Laput, masa berlakon tu dia kata, cakap. Kan? Kalau saya boleh, boleh. Kau boleh sebenarnya. Tapi dia tak tahu. Dia tak nampak. Saya ada bagi cerita Nesken. Tahu Nesken? Pernah dengar Nesken Coffee? Nesken. Oh, memang Cik Jo ni memang out of SMB punya world ni. Tak ada. Kita ambil yang imported. Nesken Coffee is a rising brand dekat Pantai Timur. Cawangan dia ada as of last month 48 cawangan. Nasken. Nesken. Dia Nanti saya cari. dia lahir
dalam mentorship. Okay. Masa tu sebelum tu dia buat benda lain. Bila dia started tu dalam mentorship tu, Bila dia sebut Pantai Timur, exactly what? Kelantan. Kelantan, dalam Kelantan saja, Sabak tak ada. Okay. Dah ada brand ni, tak ada. Oh, dia bistro punya ni, bukannya produk coffee. No. It's a bistro. Yeah. Okay. Sabak punya last outlet tu dekat Jasco Aeon, dia yang ambil. Dia yang last one. I tahu memang meninggal ke tu, memang tak jalan tu. Jadi, nak ceritanya macam the market dia conquer tu sampai dekat dalam Kota Baru tu ada 10 outlet dia. Okay. Dan doing very good sales. Ini one of the next IPO lah yang kita tengah insyaAllah project lah. Okay. Tapi dia tak ada kat Lembah Kelang. Ada satu lah kat ni. 1-2 je. But going to be here. You dah sebut pasal IPO tadi. Jadi you tunjukkan the tier dia dalam 800 juta tu apa semua. You dah ada calon-calon you yang akan you push untuk dua isu. Isu pertama adalah readiness of the founder and the team and the governance of it. I mean the readiness. Yang kedua adalah the governance of it pula, the compliance of it. Okay. Satu isu kita adalah the founder ni, kita ni orang kita lah, minta maaf. Ramai juga yang takut bila kata IPO ni, pergi listing. Dia takut tentang dia lose control, dia takut tentang bisnes ni diambil orang, dia takut tentang dia dah tak ada kerja katnya, you know. Ada case macam tu. Sedangkan IPO adalah satu cara untuk continuation of legacy of the business. Kalau ada pro and cons lah definitely. Tapi pro dia banyak. You know, kalau kita tengok banyak Chinese company, saya suka Cina, dan saya kawan-kawan Cina, mereka adalah sangat into, adalah certain group ni yang memang sangat into IPO. Sebab dia tahu kalau I go for IPO, banyak advantage in terms of funding, fundraising, expansion, positioning, potential untuk you expand tu lebih besar. Tanpa hanya rely pada bank, tanpa hanya rely pada duit sendiri. Kan? Tapi itulah yang saya cuba nak, insyaAllah this is like one of my, I would say my last phase of journey ni, in terms of stages ni. I really looking forward, kita ada about 3 to 5 companies yang kita tengah hopefully insyaAllah put into process, dah masuk proses ni. I expect by 27, 28 I hope we can have the first or maybe the 3 company yang kita bawa untuk IPO insyaAllah. This terus ni dalam kepala saya apa tau. Bila dia join you, matlamatnya lah nak untung kan. Betul. So now you kena insert bahawa bukan saja untung, let's go for IPO. Sustainable legacy. Atau memang benda tu option kepada mereka. Option lah. Option. Kita kalau dia orang tak nak, memang tak nak lah kan. Saya tak boleh paksa, tapi saya boleh cuba influence mereka. Ada case yang tak apalah, biar. Saya percaya macam ni. Roger Bannister. Betul? Roger Bannister ni adalah satu pelari pada zaman 60-an ke 40-an, 50-an. Dia adalah orang yang pertama lari bawah berapa second pecah rekod dunia. Berapa second berapa second kan? Dia boleh lari. Bawah 1 minit kot, macam tu lah. Berapa minit lah. Selama bertahun-tahun tak pernah orang pecah rekod. So dia pecah rekod. The moment dia pecah rekod tu, Cik Jo, minggu depan orang pecah rekod dia. First one. Saya percaya konsep grow macam tu. Kadang-kadang kita ni dalam, macam dulu juga masa saya start Rishworks ni, bila saya kata jom orang Melayu berniaga, kita tak apa respon. Banker pun sama masa tu. Orang Melayu boleh berniaga ke? Itu saya punya, itulah 2025 masih ada soalan tu. No. Back then 2008, 2009 saya started. Saya cakap lah, boleh buat. I nak ajak orang Melayu bangkit untuk boleh berniaga dan boleh buat. Lagi gila apa? I nak ramai orang jadi jutawan. Confirm saya cakap, even hari ni pun. Ini poyo lah dia ni. Nak suruh jadi jutawan. But itulah saya punya challenge journey ni. Bila saya kata kaum berniaga dah bertahun-tahun, takkanlah tak boleh first million setahun. Tak payah cerita sebulan lah. Sekarang ramai yang sebulan. Ataupun seminggu. Ada yang 4 juta sebulan, 5 juta sebulan. Masa sekarang, kalau you berniaga tak boleh buat sejuta setahun, bermakna you punya strategi tak kena, market you tak kena, you tak faham tau game you. Bukan salah produk. Produk ni,
Susah nak cakap produk ni, ya Allah. Ya Allah biha. Susah nak cakap. Tak, kadang-kadang itulah kata tadi. Kadang produk ni bodoh. Rasa saya bodoh lah kadang produk tu. Bodoh. Tapi you can sell it if you know how to sell it. Tapi saya harap dia tak bodoh lah. Sebab kalau dia produk bodoh, maksudnya produk dia tak bagus. Nanti berapa lama you boleh bertahan? Short term boleh lah. Hype boleh lah. Kan? Tapi tak bertahan. You started with it. Produk mesti bagus. Ada certain level of success ataupun result. Baru platform. Baru produk. Lepas tu adalah market, target market. Baru platform, strategi, method mana you nak buat. Profitability, pricing dia macam mana. Semua ni nak kena susun. So, Dato', you mention ini dalam bahasa Inggeris ni, reluctancy of the orang Melayu ni kan. Yep. Keberatan sangat nak Untuk pergi buat IPO ni. Yep. Bimbang, hilang kuasa. Maksudnya sentimental kepada syarikat tu melebihi segalanya. Ya, sebab dia rasa aku susah payah banner ni bila aku pergi IPO. Ni salah faham yang ada lah. Jadi saya harap, apa yang saya harap lah Cik Jo, I think, apa yang saya nak fight for, the next forward ni, I want to create 1, 2, 3, the first IPO ni, to build that confidence, to let and educate people. That's analogy of pelari tadi you kata. Yes. Kena ada seorang tunjuk. Kena ada seorang. We have a few kan. But then again, I would agree. My game is SME lah. I would agree sebab you kata orang Melayu yang kaya raya sekarang ni memang dapat daripada kontrak kerajaan ke? Banyak kan ya. Jadi itulah, I cerita ni SME. Yeah. So it has to be from Sebab scratch, angle I SME. membina sendiri. Macam The Raw. The Raw is one of the skincare product company. Adiba is my student. Dia datang jumpa saya tu, masa tu masih lagi pharmacist. Masih lagi bekerja. Dia started mentorship. Baru sales dia baru berapa? Mula-mula 20,000, 30,000 sebulan. Yeah? Now we are talking about 20 over million per year. This is probably fourth year dengan kita. Third or fourth year. Now doing 20 over million, last year 20 over million. Pharmacy tu dah lama dah berhenti. And this is like one of the candidate, insyaAllah going for IPO. Yang dia, ini best. Dia datang lagi daripada awal lagi macam, I want to go for IPO. Ini saya suka. How do you nasihatkan orang yang sentimental ni, yang sayang tak bertempat ni? Teruskan lah. I can't change people, Cik Jo. I tak ada magic nak ubah orang. Kalau dia rasa macam tu, dia boleh, macam cuba fikir, kalau you run business, apa business sekalipun nak. Satu, berapa lama you boleh ada energy nak run business tu? Ya. Kalau anak nak ikut, kalau most case, banyak case anak tak nak. Anak nak buat kerja lain. Nak jadi content creator je. stay away. Satu. Duit nak. Even I pun. Jujur Cik Jo, I tak nak anak I pergi continue masuk dalam company I semua, I tak nak. I nak mereka build their own legacy. I percaya semua orang ada dia punya choice ataupun capability untuk banner dia punya sendiri. Apa saja bisnes yang dia nak buat. Kalau dia nak buat bisnes lah. Kalau dia tak nak buat bisnes pun, I tak kisah. I don't have that problem. Saya tak ada isu sentimental tu lah. Tak ada. Macam mana you nak nasihatkan kepada dos yang ada sentimental ni? Daripada awal kita tahulah you dah berhutang sana, korek sini nak bina syarikat, but it's time for you to grow. Let it go. Tapi taklah let go 100%. Controlling stakes tu boleh pegang je kan. I think sebab dia orang tak faham. Jadi I susah nak cakap benda ni unless I buat dulu. Unless I get few of this. You ada, you taklah buat satu sesi khas. IPO, here we come. Nanti biar I macam tu, Cik Jo. I hanya akan cakap bila I dah build. Tak adalah untuk cakap pasal, sebab bila I invest kat dalam MP, is investment. Dia bukan I build from scratch. Isu bukan build from scratch lain. Build from scratch lain. Situasinya berbeza. Kan? Jadi IPO yang company-company ni adalah you build from scratch. I just for a matter of discussion. Dato', you agree with me kan? Kalau kita tengok the non bumi sebenarnya. Yep. Mission dia tu. Tak, restoran kopi je dah listing. Betul. The recent one, company. recent one apa? Content itu the creator. first tau. I baca terkejut. Yep. Content creator. Content creator. Lah. Tujuh. Kubo. Tapi kita tahu tu keluar TV apa semua. But this one is like Kubo IPO. Maksudnya every business is possible. yeah. Nak ngatakan boleh. Tapi you sendiri nak tak? Nak faham tak benda ni? Jadi harapan simple je. Bagi saya sikit time, doakan saya panjang umur, sihat.
the next 1-2 years ni, kalau saya start ada company yang pergi IPO, insyaAllah saya harap saya boleh bid more. InsyaAllah. Untuk mengaspirasi apa, kan kerajaan nak lebih banyak Bumi Putra go buat IPO. So you punya program next year free for 3 months apa semua, you akan buat roadshow? No, what I'm launching ataupun what I'm offering now adalah hari ni, I would like to, Hari ni? pagi ni, Okay. kejap lagi, I nak bagi platform Right. untuk 10,000 orang. I tak boleh handle ramai. I mean, Right. 10,000 pun dah ramai dah. 10,000 orang ni dia kena apply. Tapi kita akan filter. Kita akan ambil the top 1,000 yang kita tengok profile dia. I'm going to coach them for free. It's a business coaching. Seluruh negara terbuka lah. Terbuka. It's virtual. You tak payah datang jumpa, nak buang masa. I tahu you all ada pelanggan daripada Brunei macam tu. Yep. You terbuka Brunei. juga dalamnya ni? Ya, terbuka. Indonesia. Okay. Virtual. As long as you ada internet, you nak, you commit, you diterima, ada proses dia. Kelas dalam bahasa Melayu lah kan? Bahasa Melayu, I boleh bahasa Inggeris tapi kan tak faham kan. my focus is Malay speaking lah. It can be Chinese, it can be India. Ada je klien kita Chinese, Indian. Tak ada issue. So this platform namanya SME 360. Okay. So if you go in, you kena isi certain form. Kita akan masukkan you dalam satu group dan kita akan ada group coaching session. 360 ni degree ni lah? 360. Satu round. Ya. Satu round lah. Mesti perubahan lah. Okay. Tapi dia takkan sama. Orang kata pusing 360 balik satu point. Tak, perubahan. It's a transformation. Okay. SME360.my. Then 10,000 allocation of space. Application kita terima. I mean kita expect 10,000 application. 1,000 je yang kita nak. Yang kita nak. It's free. 100%. Tak faham. Terbuka kepada 10,000 atau 1,000? 10,000. Capacity kita untuk masuk 10,000. Okay. Tapi yang akan diterima for that high level coaching ni yang mahal tapi free, Okay. 1,000 je. Yang week to week, yang 3 months saya jawab. 3 bulan. Okay. This reminds me of macam pitching lah. Dia kena buat pitching juga ke? Ataupun just present dia punya Dia papers? kena jawab certain soalan, kita kena tengok kat mana level dia. Okay. Berapa tahap proses nak sampai penyingkiran ni? Pemilihan ni? Next 3 je kan. Actually first level tu kita dah filter dah. Okay. First level kita dah filter Lepas tu dah. ada 2 lagi? 2 lagi tu kita ada sesi lah. Okay. Dah ada start ada sesi dah. Sesi ni kita expect start December, awal December. Okay. So masa I can allocate 1 hour, 1 or 2 hours a week, coach them dalam this platform. InsyaAllah. Ini program sepanjang tahun lah. Awal tahun 2026. Tak, dia akan berlangsung selama setahun. 3 months. 3 months je? 3 months Okay. saja. Ni tak melibatkan kementerian? Tak ada. Semua? Tak ada. I think this our initiative lah. I suppose kalau katakan dari segi masalah cash flow yang diamalkan oleh semua, bukan diamalkan, dialami Yep. oleh semua usahawan ni kan, especially yang Melayu ni. How do you nasihatkan bab cash flow ni? Aliran tunai. Okay. Prinsipalnya setiap orang yang berniaga kena ada good accountant. Kalau kita ada accountant yang bagus, you takkan ada tracking of duit keluar masuk. Okay. Kalau you tak boleh tunjuk accounts you hari ni, minggu ni transaction, you tak boleh tunjuk profit and loss ataupun you punya expense, income statement apa semua tak boleh tunjuk, hampir-hampir you tak berniaga lah sebenarnya. So my first rule adalah, whoever come to us, kita akan suggest dia, kita akan bagi dia platform accounting. Kita partner dengan Xero kan. Xero is a accounting system. It's our partner. So dia provide tu untuk dia betulkan setting accounting system dia dulu. And then baru kita go into okay, cash flow ni baru kita boleh monitor. Baru kita boleh advise. Macam kita punya one of the expert kita dalam ni Haji Nasrul lah. Maknanya dia akan one of the dia punya task adalah untuk advise, betul ke profit margin you ni? Betul ke you punya pricing ni? Cukup tak nak cover dia punya expense ni? Itu semua bahagian cash flow advisory yang kita provide. Bagaimana dari segi capital? Would you advise them to pergi mana-mana bank? Yes. Dan you akan... Kita ada Titan kita yang even klien kita yang masuk first year, baru start run business first year, dapat bank facilities, banking facilities. That must be very good product. Sebenarnya bank nak apa? First rule bank, selain daripada produk ataupun market, dia nak tengok you proper tak dalam dia punya reporting. Accounting lah. Itu first rule.
belum nak cerita lain. Kau ini kalau tak bincang lah. Recording, tracking. Kecuali dalam business news portal. Baru sebut bicara je. Terus, bye-bye. Kesian lah. I tak But it taught me a lesson. Firstly, memang terus tebal dah hati lah. I will not rely to the banks for any money. And of course taklah pergi kat Along. What I do is that 12 bulan lah tak ambil gaji. Wow. Just to make sure ada cash flow. Wow. It works lah. Bila tak ambil gaji, kita ambil ni lah. Kita Directors punya. bercakap offline lah nanti. Ni dah cerita pasal macam mana nak build this platform lah. Itu dah cerita lain. I would say kalau ada company yang menjual services, mungkin dia boleh relate to my apa benda cerita ni lah. Kalau yang menjual produk, that would be Game senang. Yang services ni lah, kita kena bagi servis dulu, baru dapat duit. This is similar to us. Oh. Kita kena keluarkan berita dulu. Then baru dapat keyakinan the client. Okay. And after all, the branding itself, our brand is very new, 5 tahun. The company is 5 years old. 5 years old. Okay. Memang COVID. So I kena jual myself. Kita discuss offline lah. Nanti Just nak share kat you challenge. how does it work kan? Challenge. That kind of stuff. So I don't know. I give you example tadi pasal services lah. Ada banyak case, tapi ni one case tadi I mention earlier masa kita start pasal PTTI. It's very interesting case. PTTI ni adalah pusat tuition dekat Bangi 2017. Dia datang jumpa tu. Sales dia setahun 500,000 cikgu. Tapi nak tutup, tak cover kos cikgu. 500,000 setahun adalah 40-50,000 sebulan tu tak di cover. So dia nak tutup dah. Tapi Alhamdulillah saya berjaya revamp bisnes dia sehingga dia ada online platform hari ni, learning platform, ada 12 ke 15,000 subscriber student. Dapat Malaysia Board of Record sebagai tuition online yang ada the most A scorer untuk SPM. Selepas MRSM MRSM 1,000 lebih. Dia 400 lebih yang straight A's. Tapi yang dapat kreditnya sekolah masing-masing lah. Tapi dalam ya of course tak apalah. Itu sekolah tu warga lah. Betul. So PTTI ni hari ni doing so well in terms of learning platform, and this is one of the candidate for IPO. Now. Yeah. Okay. Yang kita tengah susun dia punya governance and compliance. Tapi nak cerita ni tadi kan services kan? Yeah. We can change the model. Modeling yang kita kena adjust. Bukan nak throw challenges to you kan? You belum ada lagi media dalam interesting, we'll see. We talk offline. Alright. Okay. Alright. So, thank you for, kita pun nak solat Jumaat lagi. Yep. Thank you for, I hope yang menonton dapat, mungkin ada benda lah yang dia belajar ke, dia dapat. But thank you Tuan Jo atas masa. I love the way how you trigger soalan. Bagi I kan, I suka lah. I mean, ada journalist, kadang-kadang soalan dia tu biasa. I suka soalan-soalan dia. I hope you tak tersinggung. Tak. Dan Not at all. sudi berjumpa lagi di masa hadapan. InsyaAllah. I think we need to, benda macam, sesi macam bagi saya adalah, kalau dia bermanfaat, saya harap dia bermanfaat untuk SME especially. Yes. Untuk mereka pick up. I call it pick up a little bit of the brain and the journey. Yang kadang-kadang kalau you mungkin benda ni jarang didiscusskan, jarang diceritakan, dan jadi you tak nampak the hard truth of SME punya journey ni. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Lepas balik pada Haji Nasrul lah untuk continue. InsyaAllah.